que ver si remata. ¡Una más! Meksiko memberi dunia Chavez. Tapi terlupa tentang lelaki yang tak pernah kalah. チャンピオンバールダウン左を出したチャンピオンですがロペスのパンチ Namanya ialah Ricardo Finito Lopez. Dan dalam masa 16 tahun, tiada siapa yang dapat mengalahkannya. Two looping right hands and left hook and down he goes. Ricardo Lopez lahir 25 Julai 1966 di Cuernavaca, Morelos, Mexico. Dia menjadi profesional pada tahun 1985, seorang remaja yang menceburi sukan ini tanpa gemar-gembor, tanpa publicity dan tanpa jalan pintas. Seorang budak Meksiko belajar dengan cara yang sukar apa yang dituntut oleh tinju profesional. Tetapi Finito mempunyai sesuatu yang berbeza sejak dari awal lagi. Sementara kebanyakan peninju seusianya masih baru, kekok dan masih belajar asas-asasnya, Lopez bertinju seperti seorang guru yang sedang mengajar. Sudut, jarak, penyelarasan masa dan pergerakan. Dia telah menguasai asas dan itu sudah cukup berbahaya. Tahun-tahun awalnya tidaklah glamor. Ricardo Lopez ialah seorang peninju kelas minimum, 105 pound, yang bertanding dalam division yang kebanyakan peminat biasa tidak ikuti dan kebanyakan promoter pun jarang beri perhatian. Dia tidak peduli, dia mendominasi. Pertarungan profesional pertamanya menentang Rogelio Hernandez merupakan ujian awal bagi remaja yang baru menceburi sukan ini. Lopez mengatasinya, kemudian mengatasi yang seterusnya, dan seterusnya. Kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Apabila dekad 80-an berakhir, Lopez telah mengumpul 26 kemenangan berturut-turut, 26 pertarungan, 26 lawan dan 0 kekalahan. Tiada siapa yang berjaya memecahkan rahsianya, tetapi ini hanyalah asasnya. Dan Lopez sedang membina bata demi bata, sesuatu yang tiada siapa jangka akan berlaku. Pada tahun 1990, dunia hampir menemui hasil binaannya. Dengan 26 kemenangan tanpa kalah, Lopez kini berpeluang merebut gelaran dunia menentang lawan Jepun Hideyuki Ohashi untuk kejuaraan kelas minimum WBC. Inilah saat yang dia tunggu. Dalam 3 pusingan pertama, Lopez terus membaca, mengira dan memasang perangkap seperti biasa. 体を振ってという指示がたくさん飛んでいます。はい。そういった話を前からしていたんですが、先ほどうかつにですね、足で抑えないといけないですね。そうですね。はい。Kemudian, pada pusingan keempat, dia melepaskan serangan dengan tumbukan kanan yang sangat kuat sehingga menjatuhkan Ohashi buat pertama kali. 左っぽ突き上げられてですね。はい。話は。チャンピオン大橋がダウン。 Ohashi berjaya bangun sebelum kiraan tamat, tetapi kerosakan sudah pun berlaku dan Lopez mengetahuinya. Pada pusingan kelima, dia kembali bekerja dan menjatuhkan Ohashi sekali lagi dengan pukulan cangkuk kanan yang kuat. Juara bangun sebelum tamat kiraan. Cuba bertahan, namun Lopez tidak memberinya peluang itu. Dia melepaskan pukulan cangkuk kiri yang kuat hingga Ohashi terhuyung ke tali gelanggang. Lalu pengadil menyelamatkan juara itu dari lebih banyak pukulan. はい。相手にペースを与えちゃったんですよ。はい。ですからもう少し。右またしてもダウンだ大橋。さあ左チャンピオンバールダウン左を出したチャンピオンですがロペスのパンチ。ダメですねこれ。苦しい足に来ています。ダメ。なんとか立ち上がろうとする大橋。カウントが進む。 Memenangi satu gelaran penting, tetapi mempertahankannya, membina legasi dan menentukan apa yang berlaku seterusnya. Ini antara era kejuaraan paling dominan dalam sejarah tinju. Pertahanan gelaran pertama. Kejohanan kelas minimum Majlis Tinju Dunia di Shizuoka, Jepun. Baru menang tali pinggang, pencabar sudah beratur. Kimio Hirano dari Jepun adalah pencabar pertama dan bertanding di negaranya di hadapan penonton yang yakin dia akan menang. Hirano mencuba selama 7 pusingan, namun Lopez mengawal pertarungan dari awal dan mematahkan Hirano sedikit demi sedikit. Y bueno, pues después hubo un problema difícil ver peleadores que usan. De pronto ya Ricardo López le mostró un par de ellas, izquierda y derecha o derechazos largos. Mínima antiguamente era la de peso mosca, después ya bueno, un peleador completo de a más y a más.
en cuanto a estropicios causados por los golpes. Kemudian, pada pusingan ke-8, Lopez melancarkan satu kombinasi yang dahsyat sehingga menjatuhkan Hirano ke kanvas dalam keadaan tidak percaya. Kali ini, pengadil sudah nampak secukupnya. Cabeza, Hirito López con una puntería casi letal, terrible descarga y se derrumba. Finalmente, Shinyo Hirano hecho pedazos. Korea akan menghantar pahlawannya, yang ternyata agak sukar. Korea menghantar Kyung Jun Lee ke Seoul untuk bertarung di tanah airnya di hadapan penonton yang sudah bersedia untuk menobatkan juara baru. Ini bukan lawan biasa. Lee sangat bertekad, tahan lasak dan cukup berbahaya untuk bertahan 12 pusingan menentang Lopez. 레이트 선수인데 지금 양상이 바뀌기도 했어요. 자, 레프트 후. 예. 그러니까 로페스 선수의 주먹이 나올 때를 노려야 될 것 같네요. 리카르도 로페스. 정리를 해야 됩니다. 여기서 계속 쫓아 들어가는 것만 최선의 방법이 서 있습니다. 레프트 퍼드버는 지금 이경현 발을 허용하지 않았습니까? 이경현 선수요. 올려치게 그대로 관중들 모두 이경현 선수 일방적인 응원. 선수요. 왼쪽 눈에 상처가 좀 있죠? 피가 흐르고 있지 않아. 이런 것이 반복이다. 자, 레프트. Dan begitulah yang terjadi. Sepanjang 12 pusingan, Lee terus menekan Lopez, memaksanya bekerja lebih keras daripada Hirano. Tetapi tidak kira apa yang Lee lakukan, Lopez sentiasa ada jawapan. Dia mengawal rentak, jarak dan pertarungan setiap pusingan. 리카르도 로페스와 도전자 이경현 선수. 손이 내려오지 않습니까? 네네. 이경으로 갈 때 좀 움직여달라 이런 말씀 아닙니까? 완투 뻗어봅니다. 네네. 발디딜 틈이 없을 정도로 네. 손님들이 많이 오셨죠. 좌석과 좌석 사이에 복도가 있죠. 피하고는 잘 때는 이경현. 이경현 선수 이 상황에서 Tiada keraguan tentang keputusan apabila loceng terakhir berbunyi. 예. 일방적인 로페즈의 판정승이었죠. Kemenangan melalui keputusan sebulat suara untuk Lopez dan tali pinggang itu kekal di Meksiko. Lopez kemudian memulakan rentetan yang tidak dapat dihentikan, menumbangkan semua lawan secara knockout dan mengekalkan rekod tanpa kalah dengan 35 kemenangan dan 0 kekalahan. Habrá que ver si remata una más y ha besado el cuadrilátero. Dan lawan-lawan terus datang. Kali ini ialah Manny Melchor, bekas juara Persekutuan Tinju Antarabangsa dari Filipina yang sudah pernah berada di sana sebelum ini dan tahu dengan tepat apa yang diperlukan dalam pertarungan untuk kejuaraan dunia. Sepanjang pusingan-pusingan awal, Lopez melakukan apa yang selalu dilakukannya. Bersabar, penuh perhitungan dan membongkar Melchor satu demi satu. Himself off balance. Inspired Lopez. That was his last fight, but again, as you see, to enjoy it for only a single night, then was defeated in his first. By Lopez. See, that time Lopez, he looped the right hand over and then he... This will be a very good fight if these guys ever got together. Lopez. I believe Manny Melchor will come out. Pada pusingan kelima, kombinasi pukulan tepat menjatuhkan Melchor ke kanvas buat kali pertama. Melchor bangkit semula dan sepanjang 11 pusingan, dia menyerap semua pukulan Lopez dan enggan menyerah kalah. Lunging with a left hook of his own. You know, there's so much ebb and flow in this. Namun pada pusingan ke-11, Lopez mengakhiri semuanya dengan satu tumbukan jab sempurna. Satu kombinasi tumbukan kanan yang mengena dengan bersih pada minit kedua menyebabkan Melchor jatuh ke kanvas buat kali terakhir. Pertahanan gelaran ke-11. 36 kemenangan, masih tiada kalah. Lopez berada dalam senarai pertarungan Julio Cesar Chavez menentang Frankie Randall buat kali kedua. Chavez tertera di papan tanda malam itu. Namun Lopez mahu menghantar mesejnya sendiri. Guardia muda, lapar dan belum tewas. Dengan 21 kemenangan dan tiada kekalahan, namun Lopez mengatasinya setiap pusingan, menggunakan tangan kanan melawan gaya kidal, mengawal pertukaran dengan gerak kaki tepat dan jab konsisten. 契約結んだんだよね。はいはい。だから今後です。このチャンピオン、やはり戦いづらいのか。またワンツーです。
ロペスがだんだんリズミカルになってきて、ただ右フックテンポで返せますね、顎か。またカウンター。テリー。出にくいんでしょうね。1ラウンドからの流れ見ると Lopez tidak membenarkannya dan Guardia gagal menemui rentak sepanjang 12 pusingan. Kad markah ialah 119, 109, 117, 110, 117, 110. 10ポイント差が1人と7ポイント差が2人ですね。はい、チャンピオンリカルド・ロペス10度目の防衛に成功です。 Juara Lopez menguasai gelanggang, menewaskan semua lawan dan merekodkan 47 kemenangan tanpa kalah. Casi letal, terrible descarga y se... Habrá que ver si remata una más y ha besado el cuadrilátero. Namun lelaki yang memerhati dari jauh sudah bersedia. Dan kali ini, dia tidak datang untuk kalah. Pada tahun 1998, Lopez mempertahankan gelarannya berulang kali. Pada usia 32 tahun, beliau memiliki rekod luar biasa. 47 pertarungan profesional dan 47 kemenangan. Ini pertarungan terpenting dalam kerjaya Lopez. Penyatuan di negaranya. Dengan gelaran kelas minimum WBC dan WBA dipertaruhkan, stadium penuh di Mexico City bersedia menyaksikan sejarah. Tetapi tiada siapa yang benar-benar bersedia untuk apa yang sebenarnya berlaku. Dari awal, kedua petinju tampil garang dan bertekad. しましたため、この統一戦メキシカンリカルド・ロペス、一方のアルバレスも 67% です。大歓声を送り始めています。 WBA WBC 世界ソロ級の王座統一戦。 Pada pusingan kedua, Alvarez menjatuhkan Lopez dengan tumbukan kanan. Satu-satunya kali Lopez pernah dijatuhkan sepanjang kerjayanya. Gol pertama kali dalam 47 pertarungan. Ricardo Lopez melihat ke arah lampu. 立ち上がりからアルバレスがプレッシャーをかけます。右は Lopez bangkit dan terus bertarung. Selama 7 pusingan, kedua-dua juara bertarung dalam perlawanan kelas minimum paling sengit pernah disaksikan. Pertembungan kepala tidak sengaja menyebabkan luka teruk di kening kanan Lopez, memaksa doktor gelanggang campur tangan. 相手は WBA のチャンピオンロセンド・アルバレス。なんとそのロセンド・アルバレス戦前の予想に反しました。おっどうした。バッティングですか。バッティングですね。またバッティングがありました。いやジブひどいんですねこれ。 切りましたか。 Keputusan kad markah 67 berbanding 64 untuk Lopez, 68 berbanding 63 untuk Alvarez, 66 berbanding 66 seri. Keputusan seri teknikal berbelah bahagi. Kedua-duanya kekal dengan tali pinggang dan rekod tanpa kalah. Lopez dijatuhkan sekali sahaja dalam kejayanya. Mitos itu sudah mula retak dan Alvarez tahu mesti ada perlawanan ulangan. 3 bulan kemudian, Lopez segera membawanya semula ke gelanggang kerana juara hebat tidak suka urusan tertangguh. Sepatutnya perlawanan ulangan itu pertarungan penyatuan. Sebelum bertarung, Alvarez hadir melebihi had 1,5 kg dan gelaran Persatuan Tinju Universal berganda dilucutkan daripadanya. Lopez boleh pergi, tetapi dia memilih bertarung kerana tahu kemenangan akan memberinya gelaran kosong Persatuan Tinju Dunia. Sepanjang 12 pusingan, ia bagaikan perang. Alvarez datang dengan kuasa dan agresif, sentiasa memberi tekanan serta membuat pertarungan tidak selesa. Pada jarak dekat, Lopez membalas dengan kombinasi yang tajam dan gerakan kaki yang lebih baik, sambil cuba mengekalkan pertarungan pada jarak pilihannya. Tetapi, tumbukan Alvarez sangat tepat dan ganas.
menyebabkan luka pada kedua-dua mata dan hidungnya. Darah mengalir di muka Lopez. Seorang juara yang kurang berani mungkin sudah menyerah. Tetapi Lopez, dia menjadi lebih agresif, menamatkan pertarungan dengan lebih kuat. Kad markah 116, 112, 116, 114 untuk Lopez dan 113, 115 untuk Alvarez. Lopez menang dengan keputusan berbelah bahagi dan kini memegang 2 tali pinggang kejuaraan. Alvarez telah menjatuhkannya, melukakan kepala dan membawanya ke hada. Namun itu masih belum cukup. 48 kemenangan, 1 seri, tiada kekalahan. Selepas hampir sedekad sebagai juara kelas minimum, Lopez telah capai semua yang perlu dalam divisyen itu. Dia telah mempertahankan gelaran itu lebih banyak kali daripada kebanyakan juara sepanjang kejayaan mereka. Dia telah menyatukan tali pinggang dan membalas dendam atas kekalahan paling sengitnya, lalu naik ke divisyen kelas terbang ringan. Kini dia berdepan lelaki lebih besar dengan pukulan lebih kuat. Grigsby, juara kelas terbang ringan Persekutuan Tinju Antarabangsa, tidak akan mudah lepaskan gelaran. Pertarungan 12 pusingan itu seperti permainan catur. Kedua-duanya saling mengkaji, saling menguji dan saling menyerang balas. Selepas loceng penamat, kedua-dua petinju berlumuran darah dan mengalami luka. Namun Lopez menguasai pertarungan dari awal hingga akhir. Una victoria, por supuesto. Es un hombre rápido, se mueve bien, tiene sentido. Preparado, vemos muy bien, aunque claro, no tiene que confiarse para nada Grigsby en su duelo despiadado, para nada, ha notado muy bien. En este quinto episodio. Esa pueda ser una baza que juegue a favor del campeón, de Grigsby. Hacer lo que tiene que hacer, sujetarle. Claro. Buen boxeador, pero los creemos por azteca. Ricardo el Finito, pero no nos cansamos porque se lo merece. Es un gran campeón, pero creo que ha perdido por muchísimos puntos. 5 puntos son la media diferencia. Semua juri sepakat memberi kemenangan kepada Lopez, merangkul gelaran dunia kedua dalam kelas berat kedua. 49 menang, 1 seri, tiada kalah. Pengkritik berkata bahawa naik ke kategori berat akan mendedahkan kelemahannya. Dan Lopez menang tali pinggang pada percubaan pertama, menewaskan lagi seorang lawan dan mencatat kemenangan ke-49. Namun, ada satu rekod yang mengatasi segalanya. Dan Lopez kini hanya tinggal 1 pertarungan sahaja lagi untuk memecahkannya. Lopez bertanding dengan 49 kemenangan tiada kalah dan 1 seri. Dan semua orang tahu apa yang dipertaruhkan melebihi sekadar tali pinggang kejuaraan. 1 kemenangan lagi dan dia akan atasi rekod tanpa kalah 49-0 milik Rocky Marciano. Sorborapin, bekas juara strawweight, sangat mengenali Lopez. Namun mengenali dan menghentikan Lopez adalah 2 perkara yang sangat sukar. Lopez tidak pernah berbelas kasihan sejak detik pertama. Tepat. Tidak berbelas kasihan dan melepaskan 58 tumbukan. Manakala Sorborapin hanya mampu membalas dengan 7. Tiada tempat bersembunyi. Tiada jalan keluar. He himself said yesterday, I've got to find a way. That would be some accomplishment. Sometimes it really is about trying to stay away from the fight. Warapin's making it easy for Lopez because he's standing outside. And when you're fighting a guy like that, you got to make it from Warapin all the way across the ring, and he's got his hands up in the classic fighting position. Pada pusingan ketiga, Lopez menyerang lebih kuat dengan tumbukan berat, mengurung Sorborapin ke tali dan melancarkan hujan tumbukan tanpa belas kasihan. Pengadil campur tangan. Selamatkan Sorborapin daripada menerima lebih banyak pukulan. all over and they're off balance. They can't do it again. And the right staggers Warapin backward as Lopez in perfect position exercises leverage. Warapin has been susceptible to the knockout since moving up in weight, and Lopez looks like... I think Warapin, who originally was a kickboxer, needs to do some kicking, otherwise he's out of here. And he's out of here now. 50 kemenangan, 0 kalah, 1 seri. Rekod Rocky Marciano kini jadi sejarah. Dan Lopez bukan sekadar pertahan tali pinggangnya,
malah namanya kini tercatat dalam rekod selama-lamanya. Petelo hadir sebagai pencabar, namun Lopez segera bertindak. Pada pusingan kedua, dia menjatuhkan Petelo. Mengawal pertarungan dari awal dan tidak pernah melepaskannya. Good fighter, Mickey Cantwell, and as soon as he doesn't start to get beaten, who's been the underdog in many a fight. Oh, got nailed with a left hook. Selama 7 pusingan, Lopez menunjukkan kemahiran dengan ketepatan dan pergerakan kepala berterusan. Dia memelasah Petelo sedikit demi sedikit sehingga tiada apa lagi yang tinggal. You get him drunk and then Ricardo Lopez on the heart. Well, he's hanging in there, so he's ready. Ricardo lands another big shot, he'll go. Pada pusingan ke-8, Lopez menjadi ganas. Satu tumbukan kanan yang kuat mengenainya 2 kali, diikuti 2 cangkuk kiri yang menghancurkan hingga menghilangkan tenaga di kaki Petelo. Dia perlahan-lahan rebah ke lantai dengan badan lemah dan pengadil mula mengira. Good right hand by Ricardo Lopez, very good right hand. 2 looping right hands in the left hook, and down he goes. Dengan 51 kemenangan, 1 seri, tiada kekalahan dan 38 knockout, dia kekal tanpa kalah, tidak tersentuh dan sukar digugat. Kemudian, setahun selepas itu, pada November 2002, Ricardo Finito Lopez secara rasmi mengumumkan persaraannya. Peninju Meksiko terbaik yang tidak pernah diperkatakan sesiapa, baru sahaja menulis penamat sempurna untuk sebuah kisah yang sempurna. Itulah segalanya. Begitulah cara Finito Lopez menamatkan kisahnya. Dengan caranya sendiri, dengan rekodnya yang tidak tercemar, dengan legasinya yang termeterai dan tidak tergugat.